Dulu aku pernah share pasal tandas ni tau, tandas masjid rumah aku. Tapi ini yang dululah, yang dah lama. Hari tu masjid kumpul dana untuk nak tukar tandas ni jadi tandas baru. Dan sekarang bila dana dah cukup, masjid terus siapkan tandas yang baru. So ini tandas yang baru. Dah berbeza kan, 360 darjah. Masjid dah roboh yang lama tu dan buat yang baru ni. Yang baru ni berkonsepkan R&R tau, rehat dan rawat. Tapi ni tandas, tak boleh rehat dalam ni. Tandas ni lengkap dengan 3 sinki dan 3 cermin. Bolehlah kita tengok siapa diri kita yang sebenar kat cermin tu. So yang ni aku nak tunjuk tandas dia. Aduh mak, tak boleh buka pula. Boleh pun. So korang tengok cantik tak? Untuk tandas ni ruangnya lebih besar. So tak adalah terkena najis kat pakaian. Tapi yang ni yang berdiri punya, yang ini yang cangkung punya. Setiap tandas ni ada shower tau. So senanglah nanti yang musafir nak mandi dekat sini nanti. Sebenarnya kan ini semua hasil infak yang korang dah infak sebelum ni. Cukup je dana, masjid terus laksanakan apa yang dah diplan. So tandas dah siap, lepas ni nak buat apa? Sekarang ni masjid tengah kumpul dana untuk buat bilik pengurusan jenazah. Ni yang aku tengah tunjuk ni. Nampak lapang je kan? Memang lapang lah kan? Belum buat lagi. Sekarang ni masjid memerlukan 150,000 untuk projek. Sekarang dah ada 110,000, tinggal lagi 40,000 je untuk cukup dana ni. Lepas cukup je dana tu, masjid terus nak start projek ni. So korang, jomlah sama-sama kita infak untuk bilik pengurusan jenazah ni. Kalau korang nak infak, boleh terus ke bio aku dan infak kat situ. Tak pun korang pergi ke TikTok masjid, kat bio dia pun boleh infak juga. Lagi satu, korang share lah video ni supaya semua orang tahu dan boleh infak sama-sama. Terima kasih korang.